Konflik bermaksud perselisihan, namun juga boleh dimaksudkan sebagai pertelingkahan atau pertikaian. Stres bermaksud keadaan fizikal atau ketegangan mental yang menyebabkan perubahan pada sistem tubuh badan serta menghasilkan perasaan risau terhadap sesuatu perkara. Konflik adalah keadaan di mana seseorang mempunyai persepsi atau pandangan bahawa ada pihak lain yang cuba menentang dan melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan pihak lain. Konflik juga bermaksud perselisihan faham, tetapi boleh juga dimaksudkan sebagai pertengkaran atau pertikaian. Konflik dilabelkan sebagai tindakan negatif. Kesan konflik dan stres terhadap kesihatan diri. Emosi menjadi tidak stabil dan tidak mampu menyelesaikan masalah, kecewa serta cepat naik darah dan marah. Rasa letih sepanjang masa, sukar fokus terhadap pekerjaan yang dilakukan. Mudah risau walaupun terhadap perkara kecil, sering berasa cemas, sering berimajinasi perkara-perkara buruk yang akan berlaku. Kesan konflik dan stres terhadap keluarga. Hubungan kekeluargaan akan menjadi regang, berasa tersisih dan tidak disayangi. Kurang berlaku komunikasi yang mesra dan tiada gurau senda dalam keluarga. Mudah merajuk, bermasa muka dan iri hati antara adik-beradik. Tingkah laku anak-anak yang liar, suka bergaduh dan mempunyai masalah disiplin. Langkah-langkah menangani stres. Merujuk masalah kepada kaunselor, guru atau ibu bapa. Berehat dengan secukupnya. Mempunyai hobi yang mendatangkan ketenangan. Mendapatkan rawatan pakar. Melakukan aktiviti sukan dan riadah sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Cara menangani konflik. Berbincang dengan ibu bapa, guru, sahabat karib atau kaunselor. Berbincang untuk menyelesaikan masalah. Bersikap toleransi terhadap sesuatu isu. Banyakkan bersabar. Didik diri untuk sentiasa menerima hakikat terhadap sesuatu kejadian yang berlaku. Cara yang salah. Sengaja mencederakan diri. Deliberate self-harm. DSH. Contoh, mencederakan tangan atau badan, menghantuk kepala dan sebagainya. Terlibat dalam penyalahgunaan bahan. Contoh, arak, dadah, gam dan sebagainya. Mengambil ubat tanpa preskripsi pegawai perubatan bertauliah. Contoh, mengambil paracetamol secara berlebihan. Menyalahkan orang lain. Contoh, perhubungan peribadi, situasi umum dan tempat kerja. Marilah kita sama-sama menguruskan kesejahteraan mental dan emosi kita. Terima kasih. Hai, perkenalkan, aku jiwa yang bertahan. Sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat. Jalur hidup akan selalu berputar. Tugasku hanya bertahan, terus jalan dan mengalirlah seperti air. Dari lahir sampai ku jadi debu di akhir.